Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab hadir ke forum kami. Sebelum saya bermula, izinkan saya untuk memperkenalkan kita punya panel jemputan iaitu Encik Muhammad Nabil Zamani dan Encik Muhammad Aidil Zuhair iaitu pensyarah daripada Spectrum International University College. Jadi untuk forum kita pada hari ini bertajuk peranan AI dalam memperkasa pengajaran dan pembelajaran. Saya mulakan forum kita terlebih dahulu dengan pengenalan. Tidak kita nafikan pada zaman sekarang memang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI semakin berkembang dan mula digunakan dekat dalam dunia pendidikan. AI ni digunakan oleh pensyarah ataupun tenaga pengajar dan juga pelajar dalam menyediakan kalau dari segi pengajar, AI ini digunakan dalam membantu mereka untuk menyediakan bahan pengajaran, dan bagi dari sudut pandangan pelajar pula, AI ini digunakan untuk mereka improve diorang punya pelajaran dari segi mendapatkan maklumat tentang sesuatu pelajaran itu. Jadi saya mulakan dengan soalan yang pertama. Saya akan tanyakan kepada Encik Nabil. Apakah pandangan Encik Nabil tentang perkembangan dan penggunaan AI dalam sistem pendidikan masa kini? Terima kasih kepada Encik Ainani atas soalan yang ditujukan. Pandangan tentang perkembangan penggunaan AI dalam sistem pendidikan masa kini. Kalau ikut pandangan saya, perkembangan penggunaan AI dalam sistem pendidikan, kalau spesifikly kalau kita cakap untuk masa kini adalah perubahan yang saya pandang agak memberangsangkan dan positif. Tetapi kalau kita tengok daripada sudut aspek yang berbeza, untuk menggunakan AI ini perlu diuruskan dengan secara berhati-hati. Because of pendapat saya, AI ini dah membuka ruang baru dalam pendidikan. Kalau kita tengok daripada akses yang mana kepada maklumat pembelajaran dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan juga penilaian pembelajaran. Namun begitu, however, perkembangan ini kita tak boleh lihat daripada semata-mata dari sudut teknologi sahaja. Because of pendidikan masih berpusat kepada manusia. Cikgu, lecturer masih memainkan peranan utama sebagai apa dipanggil sebagai pendidik dan juga pembina karakter dan pemudah cara pembelajaran untuk pelajar. Because of bila kita bercakap pasal manusia, setiap manusia atau individu, specifically student ni, dia membawa karakter yang berbeza yang perlu kita perlu kesentuhan manusia, sentuhan sebagai seorang pendidik itu untuk membentuk dan specifically untuk mengaplikasikanlah ilmu yang kita nak terapkan kepada student dalam konteks kehidupan sebenar. Itulah pendapat saya yang mengatakan bahawa penggunaan AI ini dalam pendidikan sebenarnya bukan sekadar untuk menjadi pembelajaran dengan lebih canggih, tapi sebenarnya untuk membantu membentuk pelajar lebih bersedia untuk menghadapi dunia pada masa hadapan. Saya bersetuju dengan pendapat Encik Nabil tu, sebab bagi saya pun sebijak mana pun AI ni takkan dapat menggantikan pengajar tu sendiri, kerana kita dapat connection pengajar dengan pelajar tu yang AI tak dapat gantikan. Betul tak? Betul. Saya sangat setuju dengan statement tu. Untuk soalan kedua, saya nak tunjukkan kepada Encik Aidil. Pada pendapat Encik Aidil, apakah aplikasi AI yang paling berkesan digunakan dalam pendidikan pada masa kini? Aplikasi AI. So basically kita tahulah sebenarnya AI ni normal lah. ChatGPT, kalau orang cakap AI, orang akan go to ChatGPT. Tapi sebenarnya kita banyak ada aplikasi AI. Even contoh macam Canva kan. Kita dah ada aplikasi macam Canva that you have to type whatever you want and dia boleh create all the slides for you. Kita dah tak perlu dah. Tapi kalau kita cakap pasal making slides yang obvious is supposed to be like macam gambar kan. That one is obvious sangat. And even if you use all this application AI, kita boleh detect, kita tahu dah, this slide ni adalah AI punya base. Macam Canva pun kan, even though it's AI. Cuma challenge dia adalah adakah orang ni dia ada AI literacy. Dia tahu AI tapi dia belum tentu dia faham AI. Student ni boleh guna aplikasi ni, dia type je prompt. Please answer my assignment, please do this slide. But they do not know whether the answer is accurate ke tidak, hallucinated ke tak dia sebenarnya. Sebab AI ni kadang-kadang dia macam kawan kita yang macam confident gila. Tapi fakta yang dia bagi adalah salah. Kita rasa AI tu tak kisahlah what kind of AI lah. Grok ke, DeepSeek ke, whatever it is kan. Dia jawab macam profesor tahu AI ni. Tapi kadang-kadang sumber yang dia bagi dekat kita adalah sumber yang dia reka. So the danger dekat situ adalah bukan semata-mata wrong answer that the AI give. The danger is student percaya obviously, confidently whatever AI yang bagi tu answer tu betul, sedangkan the answer is salah. For macam teachers kan, for example kan, tak kisahlah what kind of application yang AI pakai kan. Dia punya challenge dekat situ adalah terhadap readiness. Some teachers, maybe younger teacher kan, bila kita cakap pasal kena pakai aplikasi AI dalam pekerjaan sekarang, some teachers they might be excited.
Okay, some are worried macam yang dah tua-tua, yang dah lama, dah tak pernah pakai AI, dah biasa buat semua manual, dia mesti pelik, dia mesti pening. Mungkin dia kata, aduh aku baru nak master Google Classroom, sekarang nak suruh pakai AI pula. Okay, and then feeling tu valid sebenarnya. Okay, kita ni educator as a teachers, kita dah banyak responsibility. Okay, it's not just teaching tau. Dia ada teaching, marking, admin work lagi, meeting tiap-tiap minggu, kena buat report lagi kan. Then suddenly kita datang, kita kata okay, kita dah ada aplikasi AI ni, I want you to learn AI. Kita nak you redesign balik assessment semua yang ada. Check balik originality, I want you to guide students. Okay, so teacher training is very important bila kita nak cakap pasal aplikasi AI. Okay, we cannot simply just say, teacher you have to use AI, tapi kita tak provide proper support. Okay, kita tak nak benda tu berlaku. And contoh macam aplikasi ChatGPT lah contoh. Zaman saya kalau saya nak cari sesuatu, saya pakai Google. Okay, saya pergi ke Google, saya search. Okay, then daripada search saya buat dekat aplikasi Google tu, Google akan bagi a few website. So saya kena go through each website sampai saya cari apa yang saya jumpa. Compare dengan aplikasi AI yang sedia ada sekarang kan. Okay, kita type je apa kita nak, dia terus keluar jawapan. Exactly the answer that we need. Okay, so apa yang berlaku, one of it is over dependence. Okay, which is very dangerous lah sebenarnya over dependence ni. Kalau every small thing pun, okay, student ataupun student lah basically lah, small thing pun student ni nak tanya dekat AI kan, lama-lama thinking muscle diorang ni jadi weak. Sama macam calculator. Okay, calculator ni useful, very very useful. But if a student cannot estimate whether 10 times 20 is 200 or 20,000, okay, then we have the problem. Okay, AI ni dia macam what we call as mental calculator. Okay, it can help, but student they have to still think. Okay, over dependence juga boleh jadi kat cikgu. Okay, AI ni contoh kita nak cepat nak buat quiz ke kan, for me lah contoh. Tiba-tiba nak kena buat quiz mengejut, nak buat lesson plan, nak buat examples, nak bagi student kan. Tapi as a teacher, when you use this AI, you need the professional judgment. Okay, because AI ni dia tak tahu our student the way we know them. Okay, AI does not see student ni punya facial expression, dia confused ke, dia faham ke tidak dalam kelas kan. AI does not know student mana yang sebenarnya dalam diam struggling. So in terms of AI, the human part of teaching ni dia cannot be automated. So kita tak boleh over dependence terhadap AI lah. So basically aplikasi AI memang banyak membantu lah. Basically if you go to AI, you nak buat slide, kita ada Canva. Even myself, I'm a PhD student, I'm doing my PhD, I nak cari my research article, kita ada Jenny AI, kita ada Research Rabbit AI. So all these AI can help, tapi kita tak nak over dependence. Sebab anything pun kita nak ada human part tu, lagi-lagi in terms of teaching as a teacher kan, as an educator, benda tu penting lah sebenarnya. So banyak sebenarnya challenges aplikasi AI ni, okay. Tapi I see them as a challenges, okay. Dia reason yang kita ada untuk manage AI properly. Okay, basically senang cakap, kalau nak cakap AI ni, aplikasi AI ni macam apa? Dia macam api. Okay, api ni kalau kita tak kontrol dia bahayalah, dia jadi bahaya, membesar, merebak laju kan. Tapi kalau kita dapat kontrol dia, kita tahu macam mana nak, yelah macam kita nak memasak kan, kita buka api tu, kita tahu berapa besar kita nak pakai, tak nak bagi hangit kan, dia jadi nasi lemak. Elok je dia jadi nasi lemak. So AI ni dia banyak aplikasi, banyak challenges dia juga, tapi this not a reason for us to reject AI lah. Okay, kita kena pandai control how to use AI with the human side kita lah, ethically lah senang cakap. Okay, so itu basically lah pasal aplikasi AI dan challenges dia. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang Encik Aidil cakap tadi. So basically kita ni dengan AI, dia kira kita kena berpada lah pakai kan. Betul. So macam kalau nak pakai AI boleh, tapi dia kena macam, kita kena kawal sikit. Jangan terlalu dependent, jangan terlalu nak kata macam tak dependent pun tak boleh juga, sebab sekarang memang zaman AI yang benda sikit pun macam kita kena ada penggunaan AI tu akan digunakan juga, walaupun macam sebab zaman sekarang pun memang sangatlah, orang kata kita tengok kat apa-apa macam ada aplikasi yang macam Grammarly tu kan macam dapat menolong kita kalau macam nak buat ayat apa, kalau kita lupa kan, macam ni macam mana perkataan dia betulkan apa semua, AI juga. So saya rasa memang penting jugalah, dia penting tapi tak perlu over dependent macam apa yang Cik Adi cakap tadi. Betul, saya setuju dengan tu, sebab kalau kita terlalu bergantung dengan AI ni, kita critical thinking kita akan terhad. Kita terlalu bergantung dengan AI tu sampai kita tak tahu macam mana cara kita nak berfikir dengan sendiri tu. Critical thinking tu yang penting dalam membentuk kita lah sebenarnya sebagai tenaga pengajar dan juga pelajar. Bagaimana AI dapat membantu guru atau tenaga pengajar dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Okay, soalan yang bagi saya agak menarik lah untuk this part. Because of, tak dinafikan bila kita menggunakan AI ni, like literally AI ni dah merubah kita punya cara sistem pendidikan ni secara direct lah, yang saya boleh kata. And then student, cikgu, lecturer also have been affected on this part because of sekarang semua benda jadi mudah. Kalau dulu zaman-zaman kita study, zaman-zaman yang mana might be
batch-batch yang lahir pada tahun 90-an kan. Itu zaman study, everything yang kita perlu kita kena buat study sendiri. Kita kena buka journal, kita kena buka buku, pergi library dan cari all of the stuff. Dan sekarang ni bila dah ada AI, dia dah enable tempat cari yang mudah. Jadi saya nak balik kepada point daripada kita punya panel sebelum ni, Encik Aidil, yang mengatakan bahawa AI ni merupakan satu tools yang kita patut gunakan. Bukan satu tools yang kita patut over dependence dekat dalam dia. Because of bila kita terlampau bergantung pada AI, maknanya kita tak menggunakan kognitif yang kita dah ada currently. Contoh sebagai seorang guru, macam mana AI ni dapat membantu? Dia dapat membantukan kita menjimat masa. Contoh kalau kita nak keluarkan something yang mana related dengan kita punya bahan-bahan pengajaran dekat dalam kelas. Maybe kita nak buat something on the slide presentation ataupun teaching materials, and then all of the soalan quiz, kita nak come up with kita punya rubrik untuk assignment, and even though assessment kita yang kita nak keluar pun kita boleh gunakan AI. Tapi andai kata kalau seorang lecturer menggunakan AI, maknanya dia just bagi prompt dekat AI, okay, ini saya memerlukan anda mengeluarkan satu assignment untuk student saya level diploma. And then dia prompt dekat AI keluarkan jawapan dan seorang lecturer tu copy dan paste hantar dekat student. Apa akan jadi dekat quality? Might be soalan yang ditanyakan, soalan yang diajukan dekat student tu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan apa yang lecturer tu ajar dekat dalam kelas. So by that time, because of that, tak salah menggunakan AI dekat dalam pembelajaran sebagai seorang lecturer, sebagai seorang student. Tapi kita kena menggunakan tools AI ni dengan cara yang betul. Maknanya kita kena study. Okay, kalau kita dah bagi prompt, kita kena tengok balik prompt tu adakah betul dengan apa yang kita ajar dekat student. Ini saya takut nanti assignment suruh buat lain, kita tak ajar pun perkara tu dekat student. And then benda tu pun apply dekat sekali dekat student. Kadang-kadang student ni bila dia dapat assignment daripada seorang lecturer, diorang ambil that document dan upload dekat ChatGPT, Gemini ke mana-mana, any AI punya tools, diorang minta the AI untuk jawabkan soalan tu. Bila dia jawab, dia dah siap, dia tak baca pun any kind of perenggan, apa AI tu tulis, adakah dia related dengan apa yang dia belajar dekat dalam kelas. So benda tu akan bagi saya membantukan pembelajaran atau membantukan lagi student punya kadar kognitif level lah. Because kita kena ingat, especially on the university level, tujuan kita untuk menguji kognitif. Every single program yang mana ni ada level-level yang mana MKA dah tetapkan kita nak uji kognitif dia sampai level berapa. So untuk kognitif level dia, untuk efektif, untuk psychomotor, semua ada level yang mana kita kena achieve for specific program. And then imagine, kalau student are too depending on AI, tidak menggunakan kognitif level dia, so apa peranan sebagai seorang lecturer, apa peranan sebagai satu institusi untuk membentuk level kognitif seorang pelajar tu kalau kita tak menggunakan AI dengan cara yang betul. So berbalik pada soalan, adakah dia membantu guru dan pelajar? Betul. Penggunaan AI sangat membantu guru dan pelajar, especially dalam kita nak prepare bahan-bahan pengajaran. Tapi concern saya sebagai seorang educator lah, sebagai seorang pendidik, penggunaan AI ni perlu dikawal daripada segi aspek of integrity academic. Because of AI ni kita patut gunakan dia untuk membantu pemahaman, bukan untuk menyiapkan kita punya assignment, assessment ataupun any kind of tugasan yang dibagi dekat kita without usaha kita sendiri. So daripada on that part, sepatutnya lah seorang murid patut digambarkan menggunakan AI ni secara aktif, berintegriti dan juga beretika. Dan juga menggunakan AI ni untuk meningkatkan kreativiti dan juga innovation lah, yang mana tanpa kita tolak tepi soal kejujuran dan juga integriti dekat dalam akademik. So itu pendapat saya lah. Okey, saya sangat bersetuju lah dengan apa yang Cik Nabil bagi tahu tadi. Okey, so kalau macam pandangan saya lah, sebab kalau macam untuk dunia sekarang ni kan, penggunaan AI ni memang sangat menarik lah maksudnya. Sebab sekarang ni untuk dipanggil apa ni, dunia sekarang lah. Kalau kita gunakan pengajaran macam yang kita dulu-dulu, mungkin untuk budak-budak sekarang ni dah tak relevan lah. Maksudnya diorang pun dah macam rasa tak menarik, tak tertarik dah untuk tengok, untuk faham benda tu kan. Jadi sekarang ni kalau sebagai macam kalau kita sebagai pendidik, sebenarnya AI ni boleh bantu kita. Contohlah, kita sendiri pun of course lah ada idea macam mana kita nak mengajar student tu kan. Tapi kadang-kadang kita macam tak tahu macam mana nak bagi benda tu menarik ke apa semua kan. Jadi AI ni boleh bantu kita lah macam mana cara macam nak bagi idea ke, kita nak buat quiz ni contohnya macam nak buat apa-apa macam bagi hadiah ke, apa-apa yang boleh menarik minat lah kan ni untuk student sekarang kan. Lepas tu kalau macam untuk yang untuk yang pengajaran ke apa semua ni, dia kira macam AI pun dalam masa sama boleh bantu kita juga untuk buatkan pengajaran tu lebih efisien lah, maksudnya lebih boleh masuk dengan jiwa student sekarang lah. Jadi kalau berkaitan dengan pelajar pula, maybe untuk AI ni kalau pandangan saya, dia boleh tolong untuk settlekan tugas kan.
Sebab saya rasa semua setujulah kalau sekarang ni kan. Student macam dia tak berani nak bagi tahu cikgu-cikgu kalau dia tu tak faham ke apa semua kan. Kadang-kadang malu nak bagi tahu, betul tak? Jadi kadang-kadang untuk AI ni contohlah macam ChatGPT ke apa semua tu, insya-Allah boleh jugalah bantu dia untuk faham dalam dia punya pelajaran lah. Itu pendapat saya lah. Saya kembalikan kepada Cik Ainani. Jadi saya nak tanya, apa cabaran utama yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan pelajar dalam penggunaan AI dalam pendidikan? For me kan, bila kita cakap pasal biggest challenge ni, dia bukan simply macam student use AI to cheat. Okay, that one kita dah tahu dah tu memang obvious. Okay, but the deeper issue when we talk about challenges of using AI is that teachers ni and students lah, teachers and students, are they ready to use AI wisely? Okay, cabaran yang first paling penting sekali adalah AI literacy. Okay, ramai orang dia tahu guna AI. Okay, tapi dia belum tentu faham apa tu AI. Okay, dia tak macam like I said before, student ni dia boleh prompt. Mr. Nabil dah cakap dah, dia boleh prompt apa je, please answer my assignment, do my assignment. But they not know whether the answer tu sebenarnya accurate ataupun tidak. Okay, sebab AI ni saya cakap lah, dia adalah kawan kita. Okay, kita rasa dia confident gila, kawan kita yang sangat confident. Every time kita tanya dia keluar, baju dia bagi kita jawapan. Okay, but sometimes sumber yang datang daripada AI itu adalah sumber yang salah. Okay, kita tak nak student ni, apa yang berlaku adalah dia percaya confidently apa yang AI bagi dekat dia. Okay, and AI literacy pula macam saya cakap lah tadi, teachers kan, younger teachers like your generation might be also lah, dia ready dah, okay, I'm very excited to use AI, this is normal, I use AI in my daily life. Tapi the older generation cikgu, dia maybe masalah. Even kalau kita nak suruh dia create meeting dekat Google Classroom pun dia dah jadi masalah. Sekarang tiba-tiba kita nak add on AI pula kan. So AI literacy must be strong. So in order for them to have a good AI literacy, kita kena provide diorang proper support, proper training. Okay, yang kedua challenge dia adalah digital divisions lah. Okay, kita tak boleh assume yang semua student, semua pelajar kita dia ada the same access macam kita. Tak semua ada laptop, tak semua ada stable internet, tak semua ada AI tools. Lagi-lagi those students yang boleh berbayar. Sekarang kan AI tools banyak kan, boleh berbayar kan. Okay, some students dia cuma ada phone, dia ada limited data. Tapi sebenarnya dah banyak lah boleh buat. Ada phone, ada data, you can do anything. Lagi-lagi bila kita cakap pasal AI. Okay, tetapi kita tak nak kita push AI too fast dalam sistem pembelajaran kita kan. Kita nak provide, kita nak access AI tu sangat laju yang sampai kita tak nampak yang mana it's unequal digital between our student. Some student yang ada premium access or resource, dia mungkin boleh produce more polish work in term of dia punya assignment, in term whatever things yang dia nak buat. Tapi yang struggle nak buka platform pun tak pernah, yang tak tahu apa tu AI, tak pernah dengar, mungkin tahu tapi tak pernah pun cuba. So maybe dia akan masalah lah. It's about fairness. Second thing is about fairness. Tapi yang paling besar when we talk about is academic integrity. Paling famous. Okay, student dia boleh generate essay, boleh generate coding even kan. Okay, guna all the prompt that they can use. Okay, but issue bila kita cakap pasal academic integrity ni, dia bukan just issue pasal copy paste. Issue dia adalah kita tak tahu adakah student kita ni sebenarnya faham ke tidak apa yang diorang buat. Faham ke tidak apa yang kita cuba ajar diorang sebenarnya. Okay, kita dapat assignment, kita suruh buatlah contoh, buat satu assignment. Okay, kita dapat assignment tu, kita check, bagus ni, justification dah okay, beautiful sangat assignment dia, grammar dia perfect, structure dia perfect, citation, power. Okay, but then kita try tanya dia, sebab assignment dia sangat-sangat power, kita tanya dia, can you explain your own argument about your essay? What is your reflection about your essay? Masa tu kita nampak student dia loading, macam mana aku nak jawab. Dia macam tak tahu aku sebenarnya buat ke tak assignment ni. Dan dekat situ kita tahu dah something is wrong. This assignment is not being done by the student itself. Okay, sebab kita tak nak macam mana kita tak nak kita cakap lah, everyone this assignment automatically use AI, consider cheating. Because currently in real life, working life, my working life lah for example kan, I use AI. I nak buat email kepada my boss pun I guna AI. I ask it to generate a good grammar, a good things before I draft my email before I send it to them. Okay, and I use AI to help me brainstorm, to help me analyse, to help me see what is the better things yang I boleh buat in terms of whatever activity that I'm looking for. So nak tahu what type of AI use yang acceptable, what type is not. And basically kalau kita tengok trend AI punya trend about evolution of AI, last year I present dekat conference, kita dah tak tanya dah soalan dekat AI, apa yang AI boleh bantu kita sebagai manusia, apa yang AI boleh buat untuk kita. Kita dah tak tanya dah. The evolution trend sekarang adalah kita kena tanya pula macam mana kita nak pakai AI secara beretika. How should we use AI ethically? Okay, use with the human feelings, with the human touch, with using AI, macam itulah. So basically kita dah tahulah sebenarnya biggest challenges adalah AI literacy, academic integrity. Itu memang the famous one lah. Okay, tapi part yang paling kita selalu lupa adalah privacy dengan ethics. Okay, sebab bila kita tanya AI, sometimes kita upload data kan, kita nak suruh dia summarize ke, kita nak suruh dia buat any thinking kan, kat situ ada student punya names.
ada student punya marks, ada student punya personal stories lah maybe even the school data kita upload dalam sistem. And all this data are basically a sensitive data. Okay, so we need to ask, where does this data go bila kita upload di dalam ChatGPT for example. Okay, kita upload data, kita nak suruh dia summarize kan. But the data before they summarize it for us, kat mana data tu pergi? Who owns this ChatGPT? Who can see the data? Can they reuse this data? Okay, so that is why for me lah challenges dia adalah kita nak being responsible in using AI, especially bila kita kata dalam education lah, sebab we deal with a lot of privacy data. Okay, even cikgu pun kita tak boleh simply record nampak muka student apa semua kan. Sama juga macam lecturer. All the data, sensitive data yang kita simpan adalah school data. Bila kita upload, dia dah melibatkan personal information. Okay, so that is some of the challenges lah kalau kita nak cakap pasal biggest challenges of using AI currently in the system. Macam apakah adakah penggunaan AI ni dia boleh memberi kesan kepada kreativiti dan pemikiran pelajar? Okey. Penggunaan AI memberi kesan pada kreativiti dan pemikiran pelajar, betul? Betul. Okey, kalau ikut pendapat saya lah sebenarnya dia ada yes and no dekat dalam part ni. Dia sebenarnya penggunaan AI ni dia boleh memberi kesan kepada kreativiti dengan pemikiran pelajar, tapi dia akan sangat bergantung kepada cara macam mana student ataupun pelajar tu menggunakan AI. So, anda kata kalau contohlah macam student ni gunakan AI dengan cara menggunakan AI untuk discover new idea atau idea-idea awal untuk sparkkan diorang punya cognitive level lah, because of even though sebagai seorang manusia pun, seorang lecturer, tak kisahlah you are working in industry sekalipun, untuk mendapat idea awal tu memang sangat susah. Kita akan brainstorm, kita akan pecahkan otak kita, bergaduh dengan kawan untuk determine apa yang kita nak buat. So, dengan adanya AI ni, kalau student ni menggunakan AI platform ni dengan cara yang betul, dia boleh kurangkan masa dia untuk mencari idea awal tu. And then bila dah dapat the idea awal, diorang boleh explore and then boleh look at the different perspective, maybe boleh dapat specifically, boleh tengok macam mana nak dapatkan contoh, macam mana nak structurekan dia punya project yang diorang nak buat, and then maybe boleh gunakan AI ni dengan cara macam mana kita nak visualizekan something. Especially macam right now di dalam kita punya PDP session, kita nak something yang mana ke arah visual dan infografik. So dengan adanya AI ni, kalau student gunakan dengan cara yang betul, dia dapat helpkan student untuk boleh berfikir dengan lebih luas dan boleh tengok on di perspektif yang berbeza. Tapi jika kalau student tu terlampau sangat depending on AI, dia akan boleh memberikan kesan negatif lah, because of on that part student akan start rasa macam kenapa kita kena fikir untuk solution yang mana kita boleh dapat orang boleh teknologi boleh fikirkan untuk kita. Dia macam contoh zaman-zaman dulu, cikgu bagi kita kerja sekolah, kawan kita buat, kita just salin je jawapan daripada orang lain tu. Dia adalah satu konsep yang sama, which is tak ada nilai pembelajaran yang mana student tu akan dapat bila mana dia terlampau depending on AI. So dekat dalam ni, student akan jadi lebih pasif dan makin lama diorang memang takkan ada usaha untuk berfikir sendiri, dan diorang makin lama akan makin takut. Especially dekat dalam kelas, bila cikgu tanya soalan, dia akan jadi lebih takut untuk bertanya because of diorang ni terlampau depending dekat AI. So dia mengharapkan AI untuk bagi diorang jawapan. So kat situ dekat cognitive level dia akan makin lama makin berkurang. So bagi saya lah sebenarnya isu utamanya bukan penggunaan AI, tapi sebenarnya kita punya tahap kontrol. Macam mana kita nak guide student kita, macam mana kita nak provide awareness untuk student kita gunakan AI dengan cara yang betul. So bagi saya, untuk lecturer-lecturer yang mana sekarang ni mengajar generasi yang barulah, it is about macam mana kita guide student untuk menggunakan AI sebagai tools, bukan sebagai satu entity ataupun satu unit yang kita depends on it. So AI ni pendapat saya, dia tak membunuh kreativiti student, tapi kalau kita gunakan AI ni dengan cara yang betul, dengan cara yang betul tepat, dia memang akan membuatkan student ni lebih berfikir secara kreatif. Sebab tu untuk formkan balik saya punya defense, saya akan bertegas yang mana pihak lecturer ataupun pihak gurulah, pihak pendidik sekali untuk mengajar student macam mana kita nak menggunakan AI dengan cara yang tepat. Itu saja. Okey, pada pendapat saya macam yang Cik Nabi cakap lah, sebagai educator kita kena didik pelajar dah kan supaya jadi kreatif kan. Sebagai contoh kalau macam kita bagi kerja dekat pelajar, kita boleh cakap, okey cuba awak tanya AI apakah langkah-langkah ke cara yang elok lah untuk pelajar tu lebih kesan. Jadi macam Cik kata lah, kita nak gunakan AI ni boleh tapi sebagai membantu je lah, kita tak boleh terlalu bergantung kepada dia, supaya pelajar ni kognitif dia bergerak dah kan. Kalau terlalu bergantung kepada AI, diorang tak ada kreativiti dan menjadi cabaran untuk diorang menghadapi dunia sebenar yang kita tahu dunia sebenar ni tak ada dalam AI yang macam apa-apa kadang-kadang bos nak segera kan, so takkan
bila bos bagi kerjaan nanti bos saya tanya AI, saya tanya AI, tak boleh macam tu kan. So kita sebagai educator, kita kena bimbing lah diorang. Okay, jangan terlalu bergantung lah, cuma saya nak awak pandai control. Kita setujulah dengan Cik Nabil punya pendapat. Okey, betul. Saya pun setuju dengan pendapat Encik Nabil dan Cik Sarah sebab memang kita sebagai pendidik, kita lah yang bertanggungjawab untuk kontrol penggunaan AI tu daripada menyekat kreativiti pelajar-pelajar kita juga. Dengan kita kena membimbing mereka lah dengan menggunakan AI dengan betul. Okey, tadi Encik Aidil ada mention pasal etika dalam penggunaan AI. Jadi saya nak tanya, apakah langkah yang perlu diambil sebagai tenaga pengajar untuk memastikan penggunaan AI dalam pendidikan ni digunakan secara beretika dan bertanggungjawab? Okay, so bila kita cakap pasal the way to use AI ethically kan, kita kena ada clear rules. Okay, first sekali if you ask me as an educator, I would say we need a clear guideline. Okay, we need to tell students what can and cannot. Okay, for example, kita cakap kat dia, use AI to help you brainstorming ideas. Okay, boleh. Use AI for you to check on your grammar. Okay, boleh. Okay, but maybe kena declare. Okay, use your AI to summarize notes. Okay, boleh. Tapi you kena verify that you are using AI. Using AI untuk buat the whole assignment for you and submit as your own, yang ni tak boleh. Okay, tapi bila kita use AI, contoh ChatGPT, ini saya lah sebagai pendidik dan pelajar, bila saya buat, kita nak ada references, kita nak ada kesahihan kat situ kan. Sometimes the reference that this AI platform give to us adalah fake reference. Itu lagi tak boleh buat. Okay, that one kita tak panggil dia sebagai learning, dia panggil academic crime. Okay, so kita tak nak benda tu berlaku. Tapi isu kita sekarang dekat Malaysia, when we talk about to have a clear guideline, kita sebenarnya mana-mana IPTA yang besar ataupun yang kecil sekalipun, dia tak ada specific guideline how many percentage of AI yang kena ada. Okay, kalau kita cakap pasal plagiarism, ada. Masuk turning in, kena bawah 30%, bawah 25%. Tapi kita tak ada lagi guideline yang betul-betul cakap, okay, when we put inside this turning in, your AI plagiarism should be below than berapa persen. Okay, sometimes ada universiti yang masih 100% AI pun tak apa. Yang penting plagiarism di bawah 30%. So these are the things that educators or maybe IPTA need to start looking into. Sebab bila kita dah depending on AI, kita dah tak ada dah plagiarism. Sebab plagiarism ni bila you take some copy paste from somewhere, from website, for anything kan. Now kita buat assignment tu AI buatkan untuk kita. So dia dah jadi another guideline yang kita perlukan lah, which is AI punya guideline. Okay. Then bila kita cakap pasal macam mana nak pakai AI secara beretika ni, kita kena letak macam declaration of AI use. Okay, simple je. Macam kita buat report, macam kita nak buat research kan, ada citation kan. Kalau kita guna journal ni, kita citation. Kita kata perkataan ni datang ni daripada journal tersebut. Kita cite dia. Okay, so kalau kita pakai AI, kita boleh letak guideline yang kita acknowledge yang kita pakai AI. For example, kita letaklah dalam kita punya report or anything, I use AI to brainstorm my ideas and improve grammar, but the final analysis is my own. Okay, so basically dari situ je, for declaration of AI, macam mana kita buat citation terhadap reference, dia sebenarnya mengajar student, kita jugalah sebenarnya kan, untuk honesty. Okay, benda tu. Alright, honesty. Maybe bila dah ada AI ni, maybe benda yang kita perlu ada satu lagi adalah to upgrade our assessment. Kalau assignment ataupun benda yang kita buat kan, lagi-lagi benda kerja sekolah yang kita suruh student bawa balik. Kerja sekolah cikgu, student darjah 1, darjah 2 pun berat juga sekarang kalau tengok macam-macam isu dia kan. Kita kena upgrade assessment tu supaya kalau assignment tu kita rasa can be answered by AI in 10 seconds. So maybe assignment tu kena upgrade sikit, kena tukar sikit. Okay, maybe instead of kita cakap dalam assignment, try to explain a leadership theory. Kan, benda tu senang, sudah letak je dalam prompt dia, okay, explain leadership theory, make it as a report form, keluar kan. Apa kata kita tukar, kita upgrade sikit assessment tu, kita tanya juga, okay, apply it to a real situation. Okay, how would you handle, for example kan, how would you handle, ini saya lah, bila saya nak buat assignment, saya akan twist sikit soalan assignment tu supaya dia jadi critical thinking kepada student, critical thinking dia. Okay, how would you handle a team member who never reply to your WhatsApp about grouping work? This one, semua student ada masalah. Masa tu dah baru keluar, okay, dia ada masalah, kawan dia ni free rider lah, apalah kan. So AI ni dia boleh tolong. Tapi dia tak nampak sangat macam directly AI sebab kita nampak student punya personal explanation. Yang tu. Okay. So kalau nak lagi upgrade lagi senang. Kita dah suruh dia buat assignment, dah suruh dia buat report, kita suruh dia buat short presentation. Kita bagi dia Q&A. Ni berlaku dekat SIUC lah, dekat tempat kami bekerja kan. Okay. Bila dia dah buat report, bila kita suruh dia present lah, ni biasalah. Dia tak kisahlah sebenarnya level of study tak penting. Dia PhD ke, dia master ke apa ke kan. Q&A ni sangat penting. Kalau betul dia buat assignment tu, kalau betul research tu is being done by themselves, okay, kita tanya dia soalan, dia mesti boleh explain. Kalau dia copy, dia letak AI, bila kita tanya follow up sikit terus. Yang pertama sekali kita nampak apa muka dia akan confirm panik lah. Dalam hati dia mesti terus keluar, alamak, ini part ni ChatGPT yang buat, aku pun sebenarnya tak faham apa assignment aku. Dari situ kita boleh ada additional marks towards the student. Kita nampak dah, student ni adalah bantuan AI dia terlebih daripada bantuan diri dia sendiri. Okay, itu the third one lah. Tapi kalau last saya nak cover balik saya punya ayat tadi, protection of privacy and data.
Okay, kita sebagai educator bila kita nak beretika, jangan simply upload student punya nama, student punya markah, lagi-lagi benda yang mengakibatkan benda personal, IC number, private document masuk dalam AI tools. Okay, sebab when we talk about education, there's a reason kenapa adanya rules, tak boleh itu, tak boleh ini. Sebab education is all about trust and all this data must be handled carefully. Okay, AI ni, it should, when we talk about AI in education, AI should make education to become more human, bukan less human. Okay, AI, saya lah sebagai teacher, saya mengaku, saya sendiri pun memakai AI, memang membantu. Okay, it can help teachers. Okay, but it should not replace the teacher wisdom that we should have as an educator. Okay, AI can help students to do assignment, to do their brainstorming, but cannot replace student punya thinking tu, critical thinking tu. Okay, tapi kalau boleh lah, kalau nak cakap pasal beretika lah, saya harap satu hari nanti AI ni dia evolve. Okay, kalau AI dia boleh reduce admin work kan, sebab cikgu ni orang kata mengajar je kerja dia tak tahu kita punya report tepi, kita punya admin work. Kadang-kadang orang kata, alah sehari tu mengajar 2 kelas je, lepas tu cikgu lah, kalau cikgu lagi best lah, pukul 1 dah balik dah. Kalau lecturer pun orang pandang macam tu, oh kelas 3 jam je, lepas tu nanti dah tak ada apa dah satu hari, dia tak tahu kita punya admin work, dia tak tahu kita punya report-report yang kita kena selesaikan by the end of the day. Okay, tapi kalau involvement of AI becomes better, maybe kalau dia boleh finally reduce our admin work for us, then I would say that is an innovation lah. But so far AI is considered as helping tool for us lah. Okay, so mesti kena ada beretika, cuma saya sendiri tak nampak lagi lah in terms of dalam kita punya perjalanan pendidikan kat mana sebenarnya guideline clear tentang AI ni, lagi-lagi tentang plagiarism, AI competency ni kita tak nampak lagi sebab IPTA yang besar sendiri pun dia belum ada clear guideline on this lah. So that is my opinion bila nak cakap macam mana kita nak pakai AI secara etika, secara elok kan. Itu opinion dia lah sebenarnya sebab kita tak ada clear guideline lagi untuk benda ni. Terima kasih untuk panel-panel kita atas pendapat mereka dan juga terima kasih kepada peserta-peserta yang join kita punya forum dan semoga dengan menyertai forum kita hari ini dapat bagi input kepada peserta-peserta kita dan juga rakan-rakan saya dalam mengaplikasikan AI dalam pendidikan ni. Okey, jadi itu saja. Terima kasih semua.